Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kembali kita dalam episod yang kedua di Sebalik Tirai edisi Mother's Day. Special. Alhamdulillah. Okay. So, Ustaz sihat? Saya Alhamdulillah lah dah makin sihat pun rasanya. Tengok Ustazah lagi makin sihat. Subhanallah. Alhamdulillah. So podcast ini dibawakan oleh AR Academy SG, Learn the Easy Way. Saya Ustazah Maria dan bersama saya Ustaz Afif. Kami berdua akan membawa anda bersama-sama melusuri layar kisah di Sebalik Tirai edisi Mother's Day, iaitu kita akan kongsikan. Okey, kongsikan apa Ustaz? Kita akan kongsikan tentang satu topik yang menarik related to Mother's Day, iaitu Mother's Day in prison. Ya, betul. So this is something yang saya jumpa sendiri depan mata, experience sendiri Ustaz depan mata. So sebelum tu Ustaz, recently kan Ustaz tengok tak dekat Syakirin punya ni, dekat saya punya, bukan Syakirin, dekat kita punya IG. Dia ada post. Post apa tu? Post pasal kita punya event Mother's Day. Lah baru teringat. Ustazah pun sebenarnya itu hari baru je kasih talk tentang Mother's Day dan ada buat program Kiam Mulai. Betul tak? So agaknya mungkin sebelum kita start lah cerita pasal prison ni kan, mungkin Ustazah boleh share sikit lah apa je konten yang Ustazah kongsikan sewaktu Ustazah punya sesi Kiam Mulai itu hari. Mungkin ada ramai dekat sini yang tak menyempatkan nak join Ustazah punya program. So secara ringkas lah Ustazah boleh kongsikan dengan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalannya Ustaz. Okay. So cerita dia, dia punya content, dia punya dia actually is during every PH kita akan buat Qiyamul Lail khas untuk muslimah. PH tu apa Ustazah? Public holiday. Public holiday. Ustaz dengar apa? Dengan PH level. Bukan dia bukan PH, dia bukan level exceed alkaline tak ada. Tak, okey. Baik. Okey, teruskan. Dia kan budak Mahatafis Sains. Okay, so kita masa tu jatuh pula pada hari Mother's Day. So apa yang saya buat adalah kita sebelum segmen tidur, kita nak tidur, nak rehat kan. Kita mulakan lepas isyak tu kita ada sesi bersama dengan ibu, iaitu segmen Mother's Day lah. Tajuknya Kasih Tercala, membina jabatan kemaafan di antara anak dan ibu. Masya Allah, memang mendalam Aduh. Terasa cala di hati. Aduh, macam itulah. Tapi alhamdulillah sangat alhamdulillah dapat banyak maksudnya alhamdulillah yang datang pun alhamdulillah. Yang datang pun yang dah bawa ibu. Kita galakkanlah bawa ibu. Ada 3 generasi. 3 generasi nenek, mak dengan anak. So subhanallah lah kan. It's a very good initiative lah diorang bawa keluarga mereka. So mula tu dengan macam biasalah, kita akan bagi tazkirah, kita akan bagi macam peringatan ataupun perkongsian lah, moto perkongsian tentang ibu ni apa, kan, dan apa hak ibu dan apa hak anak dan sebagainya, dan bagaimana kasih itu boleh tercalar hinggakan anak ini tidak mahu lagi apa orang cakap tu, kalau kita nampak zaman sekarang kan, banyak anak tu dia lebih suka menyendiri. Maksudnya dia tidak ada satu keperluan bagi dia untuk dia kata, saya tak perlukan sosok tubuh seorang ibu, dia kata kan. Sebab kenapa? Sebab dia rasa macam enough. Macam itulah. Tapi mungkin di sebalik cerita-cerita ni ada yang tercalar dalam hati mereka, iaitu anak-anak lah. Dalam masa yang sama ada juga ibu-ibu yang Masya Allah Tabarakallah, tetapi hatinya tercalar juga disebabkan oleh akhlak anak-anak ni. Macam itulah. So vice versa lah. So dekat sini, the main highlight of the point for this event adalah kita nak ceritakan bahawa ibu pun manusia. So bila kita nak sebut ibu ni manusia, bererti ibu ni pun ada dosa dia. Memang kita tak nafikan. Saya tak menafikan langsung yang bahawa martabat seorang ibu tu memang di sisi Allah Subhanahu Tabarakallah. Dan kalau kita baca balik dalam Al-Quran, Allah sebut kita harus berbuat baik Ustaz. Wabirrul walidaini ihsana, dengan ihsan. So fahamkan benda tu supaya kita sebagai ibu tidak menggunakan kuasa veto kita untuk menggunakan agama demi nak menjatuhkan confident anak, demi nak orang cakap tu bagi anak, hentam anak tu. Faham tak? Maksud hentam dekat sini macam
anak buat salah sikit je, terus anak tu digelarkan sebagai anak derhaka. Anak tak guna, anak apa lagi Ustaz? Anak biadab. Anak macam-macam lah. Anak macam-macam lah yang kalau mak-mak yang suka maki-maki lain cerita. Anak Betul. S, anak M. Anak M apa? SM. Bukan, S ada. M tu apa? Tak tahulah, salah. So masa SMS kita kot. SMS. So macam gitulah, so tahulah. Jadi ada satu segmen dalam cerita tu. Kan so kalau kita tengok kat sini, bila kita ada satu segmen tu, saya buat apa? Saya buat segmen satu segmen yang adalah segmen bertentangan mata. Segmen tentang mata macam mana tu Macam kita buat sekarang ke? Macam ni. Macam tu tapi mak dengan anak lah. Lepas tu mak dengan anak, and saya kata okey, ini cerita kita nak segmen ni adalah ceritakan ataupun berikan penghargaan kepada mak kita. Kan mana tahu kita tak pernah bagi kan. Dan satu lagi, bila kita sebut pasal penghargaan, kita pun ada juga salah. Jadi di sini tempat ataupun peluang lah untuk kita berkongsi ataupun nak orang cakap tu meminta keampunan lah kan. Mungkin hari raya is adat. Tapi sebenarnya hari ibu ni sebenarnya bukannya satu hari je. Kalau kita nak kena faham Ustaz dalam Islam tak digalakkan pun menyambutnya. Tapi kenapa saya gunakan hari ini gunakan hari ibu tu sebagai satu inisiatif supaya kita faham hari ibu ni bukan satu hari. Dan hari ibu ni bukannya kita nak kena faham, hari ibu kena special, book restoran besar-besar, makan kenyang-kenyang. Lepas tu besok kurang ajar balik. Kita nak kena faham konsepnya kita dengan mak apa. Betul. Kan macam mana hak kita dengan mak kitanya hak dengan kita. So yang paling yang kita kena faham kat sini, penghargaan itu tidak perlu pada hari yang tertentu. Kepada seorang namanya ibu. So bila masa tu saya berikan peluang sebab kita banyak je masa dengan mak kita sebenarnya, especially yang belum kahwin. Kan duduk satu rumah, betul tak? Betul, banyak sangat masa. Betul. So melainkan kalau you keluar pergi kerja, balik petang mesti you have your time. Mesti ada masa punya. Jadi cuma kita manusia seringkali kita ni rasa angkuh, sombong dan rasa tak perlu, rasa takut dan ego tu melampaui lebih-lebih dan apa orang cakap tu mengawal kita daripada kita adakan sifat ihsan kepada mak kita. Jadi kadang-kadang ada orang jumpa saya tau. Masa tu yang masa sebelum start segmen sebelum start program, ada yang 2 orang mesej saya. Ustazah, saya nak bawa mak saya. Mak saya tak pernah datang masjid. Saya kata it's a good start. Alhamdulillah. Betul. Kan benda tu kan it's a good start. So benda-benda macam ni bukan kita nak sambut sebenarnya hari ibu. Tapi dengan adanya program-program macam gini, dia memberi peringatan ataupun satu kesedaran atau satu peluang kepada mereka yang tak pernah datang masjid. Kan macam makcik ni. So bila anak ni mesej tu, Ustazah, mak saya first time datang masjid. Saya kata Alhamdulillah. Itu satu kan, satu point dah dapat. Nombor 2, dia kata Ustazah, mak saya, Ustazah nanti boleh tolong saya tak? Dia kata mak saya ni jenis yang susah nak minta maaf dengan anak. Itu satu dia kata. Lepas tu dia kongsi lagi pasal adik dia. Adik saya duduk dengan mak saya. Adik saya baru lahirkan anak. Jadi mak saya banyak macam apa orang cakap tu bagi kira mengongkong lah. Baby macam gini, nak didik macam gini, dia tak ada kebebasan untuk bersuara. Jadi adik dia tak nak gaduh dengan mak dia, adik dia banyak duduk dalam bilik. Walaupun satu rumah. Berkurung aja. Berkurung sebab tak nak kecilkan hati kan. Jadi at the end of the day, adik tu duduk dalam bilik je lah sampai adik tu nangis. Sebab apa? Kecil hati dengan kata-kata ibu. Lagi-lagi dia baru lepas melahirkan. Ibu pun mesti faham. Baru lepas melahirkan tu, dia ada postnatal postnatal apa? Bentan. Kalau orang Melayu panggil bentan, something like that lah. Mau tu bentan. Postnatal ni kadang-kadang kita kalau tak jaga, dia boleh membawa maut. Sebab maut sebab darah you tengah flow, nifas you, dan you punya urat baru lepas melahirkan dan sebagainya. All these thing kan, dia memang related sangat. Jadi bila dia sampai tu, saya tunggu dia sampai tau. Dia sampai lambat sikit. So kita mula dalam, sebab kita mula jam 9. Kita start dalam 9:30. Semua dah duduk, settle, Alhamdulillah. Lebih kurang dalam, tak ramai lah. Tapi tak ramai pun saya sangat menghargai yang hadir. Mungkin yang hadir, kita tahu siapa yang hadir lah. So siapa yang hadir tu, tahulah dia awak siapa. Macam tu Betul. Jadi at the end of the day,
Alhamdulillah Qiyam tu segmen tu sangat memberi impact lah. So pada Qiyam, lepas habis Qiyam tu saya bagilah Ferroche sebagai tanda. Masya Orang cakap tu terima kasih sebab Allah. hadir dan sebagainya. Actually nak bagi masa yang segmen tu. Tapi bila dah salam-salam, dah ambil gambar, Ferroche atas stage, kita lupa. Sudah dah lupa dah, tak payahlah cerita dah, tunggu. Maknanya bukan rezeki untuk yang hadir lah, rezeki Yalah. untuk yang hadir Qiyam. Itulah sedikit sebanyak Ustaz bila kita cerita pasal Mother's Day yang saya, bukan Mother's Day lah, it's more about how Macam nak merapatkan yes, ukhuwah merapatkan semula ukhuwah. antara seorang ibu dan seorang betul. anak. Antara ibu, betul, setuju. Alhamdulillah kan. So selain daripada tu juga, memang ustazah pun selalunya memang banyak berurusan dengan muslimat ni kan. So alhamdulillah lah, kirakan ustazah dah pernah berjumpa macam-macam kes, dan saya rasa ustazah pun tak rasa benda ni benda yang baru. Betul. Kan? So kembali semula ke kita punya topik pada malam ini, kita nak cerita tentang Mother's Day in prison. Betul. Saya nak bersila, sakit. Astaghfirullah. Dia sakit tau, melintang. Tapi kita ni dah lah tinggi. Bila tinggi kena Susah faham lah. Susah kahwin dengan baka model ni. Dia tak boleh. Dia bukan level kita. Kita kaki tak apa nak panjang. Kita relax je. Kan? Kaki tak panjang tak apa. Jangan tangan panjang. Na'udzubillah. Okay. Baik. So, mungkin Ustazah boleh ceritakan lah. Sebab saya agak curious lah. Kan? Kita tahu memang ada kirakan girls punya panggil apa, prison dekat dalam Singapore macam ni kan. Dan juga ramai juga antaranya orang-orang Melayu kita kan. Dan ni kirakan just out of curiosity lah. Dekat dalam tu banyak orang single ke ataupun banyak mak-mak? Faham tak? Kirakan macam berstatus macam isteri orang ataupun mungkin janda ada anak macam itu. So agak-agak ni lah. Ini pengalaman ustazah selama berapa tahun dekat sana? Dekat 5 tahun dekat dalam prison. So mungkin ustazah boleh kongsikan lah sedikit sebanyak tentang demographic all the ladies dekat dalam prison dekat Changi. So far kan, sepanjang yang kita mengajar, kebanyakan kita juga adalah ibu. Ibu Status ibu tak kira lah dia isteri ataupun janda ataupun balu. Jarang kita dengar yang status dia single. Oh, jarang Yang single semua tak masuk dalam. Yang single sibuk cari duit kot. Faham. Tak tahulah tapi jarang kita jumpa single lah. Yang banyak dalam tu selalunya tengah undergo divorce sebagainya lah. Itulah kebanyakannya. Tapi ada satu part tu Ustaz bila cerita pasal prison ni. Ada kebanyakan daripada pelajar-pelajar kita lah, kita punya kelas, kita punya student jugalah. Bila mereka di dalam, ada yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ujian mereka subhanallah tak terkira bila kehilangan ibu bila mereka berada di dalam. Allah. Jadi mereka tak sempat lah dengan waktu-waktu akhir. Waktu-waktu akhir tak ada, tahu-tahu je dah tak ada. And also yang paling menyayat hati Ustaz, paling menyayat hati, dah 3 bulan ibu dia dah pergi, baru dia tahu yang ibu dia dah tak ada. Masya Allah. 3 bulan tak ada orang inform dia ke apa semua? Suami dia sendiri tak inform, adik-beradik dia pun tak inform. Dan saya tak tahu kenapa. Dia pun tak tahu kenapa. So sampai hari ni kubur pun dia tak tahu mana. Kubur pun tak tahu dekat mana. Astaghfirullahalazim. So inilah orang cakap dugaan masing-masing yang ujian yang Allah berikan, yang kita jangan sampai rasa jangan sampai rasa kita yang paling bagus lah macam tu lah bagi saya lah. Sebab kehilangan orang yang kita sayang bila kita ada dekat dalam, it's not easy lah. Sebab ibu kan satu tunjang utama keluarga. Yalah, betul. Ni ibu ni adalah satu sosok tubuh yang balik rumah ni mesti kita cari mak kita. Balik rumah kita buka pintu, Assalamualaikum. Kita akan cakap Assalamualaikum bapa. Kita akan terus cakap Assalamualaikum mak. Tu dah jadi kebiasaan orang kita selalunya. Kenapa macam tu? Sebab ibu ni dia ada sentimental yang sangat rapat dengan anak. Tapi untuk pengetahuan semua, tak semua ibu yang macam itu. Ada ibu yang Allah ciptakan memang ibu yang subhanallah tip-top. Maksudnya ibu yang memang dari syurga lah, yang jaga anak dia makan, pakaian, didikan, sebagainya semua. Tapi
Ada yang Allah hantar pula kepada anak-anak yang ibu mereka ni adalah seorang yang Allah kata inilah jalan kau ke syurga. Melalui ibu ni. Macam ibu dari neraka lah gitu. Saya tak nak cakap lah. Tapi Ustaz nak cakap. Faham. Ibu-ibu yang macam ni lah. Ada yang kata, ada yang datang jumpa dengan saya masa diorang dalam prison, ibu mereka toksik. Tapi kebanyakan dari mereka, semua kata, saya tanya siapa yang jaga anak-anak awak Anak-anak bawah? dia orang Kan? kan banyak ibu-ibu kan kat dalam. Kebanyakan dia semua cakap, mak saya lah jaga. Mereka ni berstatus ibu, tapi yang tukang jaga anak diorang adalah ibu mereka. So, dekat sini kita kena faham dia punya pengorbanan seorang ibu yang betul-betul jaga cucu kerana lillahi ta'ala, macam tu lah. Tak semua ibu yang sanggup. So, ada beberapa cerita lah juga. Yang satu tu yang dekat dalam 3 bulan baru tahu mak dia meninggal. Ada juga yang bila dia dah keluar dan dah release dia berubah. Subhanallah, kerja baik, kawan pun Masya Allah, spend time dengan mak dia. Mak dia cuma sakit apa tau Ustaz? Sakit apa? Demam. I think demam tak silap. Demam macam demam biasa lah. Demam biasa. Itu je macam, it's just demam tak silap saya. Demam. And it happened during Ramadan. This Ramadan. And malam tu bila sebelum mak dia pergi tu, mak dia sempat kata mak dia nak pergi toilet, dah tak tahan nak pergi toilet, nak buang air kecil lah rasanya. Mak dia kata sebab mak dia dah tak rasa kaki lah macam tu. Jadi budak ni macam takut lah. Sekali bila mak dia dah terbaring macam tu, bila anak dia check, bila anak dia call ambulance assist for the CPR, bantu dia bertelefon dulu, dia rasa macam dah tak ada apa-apa. So pemergian ibu dia tu dalam masa sekelip mata during Ramadan is very very subhanallah impact to her until now. And dia duduk dalam rumah 5 bilik kosong, tak ada orang. Adik-beradik semua dah kahwin, dengan dia seorang dengan mak dia. And bapak dia meninggal lama dah. Allah. So just imagine mak dia meninggal during Ramadan. Dan dia anak bungsu. Subhanallah, Allah ambil mak dia dalam keadaan yang sangat Masya Allah. Dia kata, saya nampak Ustazah, mak saya jalan tu, mak saya Allah malaikat maut ambil tu dalam keadaan yang sangat-sangat Masya Allah. Saya sampai kata dengan dia, are you okay or not? Dia kata, yes, I'm okay. I'm no more redha. And sekarang dah pakai tudung. So she's planning with her sister actually to go umrah, InsyaAllah. Maybe December kot. So saya kata, and lepas tu dia cerita lagi, Ustazah, saya dah buatkan korban untuk mak saya, arwah mak saya. Alhamdulillah. Lepas tu saya kata, Masya Allah lady ni tak payah cakap pun, dia dah buat dah. Saya baca apa dia kata, saya banyak sedekah atas nama mak saya. Lepas tu, habis saya tanya, habis rumah tu besar macam mana duduk Yalah, orang. Betul, 5 and it can happen anything else sebab Yalah, betul. dia seorang bekas penagih dadah. So just imagine kalau you trip je, that's it, rumah tu besar lah sih. Betul. Kau boleh bawa party sih kat rumah tu. Tapi enjoy. Allah jaga. And bila dia nak berubah lillahi ta'ala, saya jumpa mak dia tau. Saya jumpa mak dia masa di graduation Insan Mukmin. Alhamdulillah. So Insan Mukmin ni adalah satu program berpergas yang mana diimplikasikan ketika para inmates akan pre-release. So kita akan masuk dalam, ajar dalam sebelum diorang keluar, sebelum diorang release. So nanti bila diorang dah release, diorang ada tagging kan. So kira program lah. So nanti every Sunday diorang akan belajar dekat masjid. So for berapa? 3 hours. I think 3 hours ke 2 hours punya belajar lah. Ni dekat masjid mana Ustazah? Masjid tak boleh bilang lah Ustaz. Oh, tak boleh bilang. Tak boleh bilang. Minta maaf Di private and confidential. Baiklah Ustazah. So saya faham. So datang hari Sunday belajar. So she is very consistent. Subhanallah. She is the one yang belajar, yang nak belajar. And selalu datang, Masya Allah. Dia tak ada lambat sangat. Normal lah. Tapi hadir macam tu. Yalah. So, bila kita jumpa mak dia tu, mak dia boleh cakap macam ni, Ustazah, terima kasih Ustazah ajar anak saya. Doakanlah anak saya ni Ustazah. So, saya kata, insyaAllah cik mak yang baik, saya kata. Saya ni selalu doakan dia Ustazah. Macam tu, tak pernah tinggal doa untuk dia ni. Dia lah anak bongsu macam tu. So, bila disebut mak dia dah meninggal tu kan, saya macam, Allahu Akbar. Sebab dia kata, ibu dia lah kekuatan. Semangat betul-betul dia nak berubah tu kerana mak dia dah tua tu. Tapi mak dia tak adalah tua-tua tau. Mak dia still can walk, mak dia boleh jalan. Mak dia agak-agaknya berapa? 50-an, 60-an, 70-an? Dia kurang kot. Dia kurang. Dia 60-70 kot. Tapi 60-70. saya bagi kita 60-70 lah. I think should be 60-70 sebab dia umur
30 lebih. So should be around that lah. So kita rasa macam, and Masya Allah, kita doakan lah orang-orang yang kehilangan ibu ni kan. Kehilangan ibu yang Allah dah ambil nyawa is different daripada kita kehilangan ibu yang hidup tapi kita dah tak ada lagi rasa kasih sayang seorang ibu ketika dia hidup. Mana lagi sakit? Itu pun ada dalam prison. Masya Allah. So itulah kalau kita nak ceritakan ibu, pangkat dia memang dahsyat tau. So kita nak kena make sure jangan kita gunakan pangkat ibu tu untuk sebagai satu batu loncatan untuk kita kata dengan anak kita, kau akan masuk neraka sebab kau derhaka dengan aku. Tapi sebaliknya kita kena tengok balik diri kita ibu. Adakah perbuatan kita disebab penyebab perbuatan kita anak kita jadi macam ni? At times ibu tak sadar. Sebab ibu manusia. Yalah. So ada juga yang dalam prison tu yang kita jumpa yang sedih tau. Sedih macam mana tu Ustazah? Sedih dia bila ada mak tapi seolah-olah seperti tak ada mak. Faham tak? Faham ke? Ada mak tapi seolah-olah seperti tak ada mak. Sebab itu lagi sakit. Lagi sakit rindu dia berbanding dengan ibu yang Allah dah ambil nyawa dia. Itulah lagi sakit bagi saya. Sebab your mom still exists. Your mom masih hidup. Tapi kau tak boleh sentuh mak kau. Kau tak boleh nak peluk mak kau. Sebab mak kau ada this kind of attitude yang dengan anak-anak. So, sebab tu saya kata, bila kita diberikan ibu yang sebegini, kita jangan give up. Doakan. Sebab hati semua manusia ni milik Allah. Betul tak Ustaz? Betul Ustazah. Saya So, setuju. bila kita jumpa yang dalam prison tu, ibu yang ada satu ibu ni, dia lifer Mana lifer ni life sentence. Dia ibu, ada anak kat luar, ada cucu. Ada cucu lagi. Bila dia masuk tu sebab trafficking lah. Dia masuk sebab trafficking and kena lifer. Dia cerita kat saya. Saya tanya dia lah, macam mana masuk apa semua. Dan dia cerita, Ustazah, Alhamdulillah anak-anak saya adalah anak-anak yang very supportive, dia kata. So, dia kata anak-anak saya supportive Ustazah. Ustazah. Dia kata, alah dia Ustaz. Lepas tu dia kata, sebab anak-anak saya dah maafkan saya, dia kata. Tapi saya ibu yang gagal. Banyak ibu kita jumpa dalam prison yang selalu kata, saya ibu yang gagal. Saya ibu yang tak tunaikan tanggungjawab. Kebanyakan ibu-ibu, kalau kita perasan, kat dalam tu memang semua rasa menyesal dengan apa yang mereka buat. Macam recently saya hari Ahad lepas kita tanya pasal saya ibu kan, kita tanyalah, okay, ceritakan experience you as a mother. So ada yang kata, saya lahirkan anak saya Ustazah dalam prison, dia kata. Masya Allah. Macam mana orang lahirkan anak dalam prison ni? Saya lahirkan anak saya dalam prison Ustazah. So dia kata, tapi saya tak pernah didik dia, saya tak pernah jaga dia. So kalau ada ibu yang macam tu, yang jenis pandai bawa anak, kalau orang bahasa kasar lah, pandai bawa anak tapi tak pandai didik anak tu susah juga. So at the end of the day, bila dia cerita tu, saya rasa dah tak ada connection dengan anak saya. Sebab apa? Mak saya take over benda tu. Allah. Faham tak? Jadi macam dengan, kalau sebab kebanyakan nenek kalau dengan cucu kan dia selalu macam apa nak bagi. Tapi kalau mak ni kan dia didik, Yalah, dia betul. disiplin dan sebagainya kan. So Alhamdulillah bila kita dengar cerita-cerita mereka kan, Allahu Akbar. Bila dengar cerita orang ni, sedih lah. Tapi ada juga yang mak dengan anak bangga masuk dalam. Bangga masuk dalam. Ni kita dah masuk emosi, kita transition emosi lah Ustaz Sebab kalau orang cakap hari ibu mesti sedih Ini mak dengan anak yang jenis tak tahulah urat malu dah putus ke macam mana. So satu hari tu saya relief class. Relief class. Sekali kalau relief class means you don't know your student, right? So saya pun kepo lah macam biasa. Saya kata, nama siapa, buat crime apa, and berapa lama kat dalam lah. Tu selalu saya mukadimah lah. So dia cerita nama dia apa semua. Lepas tu kan saya tak tanya pun. No. Saya nak tanya orang sebelah kan. Nama siapa. Lepas tu dia gini tau. Nama saya ni. Oh sebelah ni mak saya Ustazah.
Aku dah, Mak dengan anak dekat dalam. Muka saya dah macam tu Macam tau. hura-huri gitu. Muka saya dah macam subtitle sangat tau. Akbar. Ni mak awak? Ustaz. Wah cakap sama Lu, Ustaz. Member dah tak ada gigi lah. Ni mak awak? Ya Ni Allah mak saya. Akbar. Mak saya lah. Saya tanya. Awak 2 orang kat dalam. Siapa jaga cucu dengan anak awak kat luar? Bapak 2 orang lah. So saya bagilah satu soalan. How you very sure and yakin anak-anak you dan cucu you dijaga baik oleh ayah? So, diorang jawab apa? How you yakin yang diorang akan jaga dan sayang diorang macam mana ibu bila ada dekat rumah? Dulu diam, termenung. So saya kata, asal diam? Tadi kau bukan main mara, ni mak saya. Lepas tu tanya makcik pula, Cik, umur dah berapa cik? Saya tanya lah, umur dah berapa? Oh, 50 lebih tu lah. Cik, gigi dah tak ada saya cik. Gigi dah tak ada. Ni gigi bogi tau. Dah tak ada. Ni bukan gigi palsu. Tak pakai lah. Gigi dah tak ada cik. Masih angkat barang cik. Cik dah betul. Sekali heret anak. Kejap lagi cucu ke? Saya kata. Sampai bila nak keturunan macam tu? Saya kata tak boleh. You must put a stop. Saya kata. Lepas tu makcik tu terdiam lah. How many times you are incarceration already? Dia macam. Dia termenung lah. Macam terfikir sekejap kan. Lepas tu saya kata, ini dah kali ke berapa? Tadi macam jawab macam, makcik tu jawab, ni dah 9. Kau dengar 9, kau rasa berapa lama ke kat dalam selalu? 9 Kali ke 9. Saya rasa, wah, kalau pergi umrah haji, dah boleh dapat logo badge tau. Jadi kalau prison, jangan banggalah. Macam tu saya kata. Itu cerita-cerita yang kita boleh kongsikan bila kita dekat dalam lah. Bila kita belajar mengajar dekat dalam. At times lah Ustaz, bila macam ni lah, bila ada tu, ni lagi satu kisah lah yang menyayat hati. Kes dia memang kes keluar sok khabar je. Kes dia kes keluar sok khabar. So bila kes keluar sok khabar, kau faham lah kes berat lah. Ya berat, memang heavy lah. So and it happens pula my student. Saya tak tahu. Okay, kes dia saya tak tengok muka dia tau. Macam maksudnya dalam sok khabar saya tak perasan sangat muka dia. So saya macam biasa, kalau student tu student baru, saya akan interview lah macam biasa kan. Yalah. Sekali dia saya tanya, kau buat apa? Oh, saya bunuh anak saya. Aku dah, Bunuh anak? bunuh anak. So, muka saya kan macam tu lah. Bunuh anak? Yang mana-mananya kes? Gitu lah. Mananya kes ni? Adalah ustazah dia gitu-gitu. Lepas tu saya how you feel lah? Lepas tu lah kita tanya lah. Apa perasaan kau lah bila kau buat macam tu? At moment, kita faham lah. Dia tengah high lah. Dia tak ada apa-apa rasa. Lepas tu bila dah sober kan. Kat dalam kan, dah cool everything. Tanya dia, rindu tak anak? Rindulah, tapi nak buat macam mana dia tu? Rasa menyesal tak? Menyesal tu tak adalah macam menyesal sangat sebab benda dah jadi. Nampak tak? Benda tu Allah dah tarik. Ya Allah. Benda tu Allah dah tarik tau. Allah dah tarik rabak. So macam, and she go through a major depression disorder, MDD. Yang dekat dalam, kau tak hidup tenang tau. Kat dalam, member kat dalam, bila diorang tahu kau kes apa, kau tak akan hidup tenang ni. Especially ada related tu budak. Ada kes-kes dengan budak ke whatever kan. Dengan children, kau tak akan tenang. Sampai dia kata tak tahu berapa kali dia jatuh, tapi dia bangun. Dia jatuh, dia bangun, and dia dapat banyak cellmate yang baik lah. Alhamdulillah. And she kena like, berapa? 20 over years kot. Actually kena gantung lah. Tapi disebabkan, I think, I'm not sure apa sebab, then dia dapat 20 over years. Kira-kira macam reduce sentence lah ke macam mana? Macam tu lah. Macam tu lah. Macam tu lah. So, itulah kisah-kisah ibu-ibu yang ada di sebalik tirai tu. Yang mana bagi saya banyak mengajar saya. Erti pengorbanan, erti kasih sayang. Tak kurang hebatnya bila ibu-ibu yang kat luar lah saya kata. Ada juga ibu-ibu, kita kena, the key point ingat kawan-kawan semua. Ibu tetap hamba. Ayah pun tetap hamba. Semua orang buat silap. Tak ada orang yang perfect. Tapi bila kita terima yang diri kita hamba, automatik kita akan terima segala teguran. Kita akan automatik terima hidayah tu daripada Allah.
Menarik. Macam tu lah. Masya Allah. So, Macam-macam ragam ibu-ibu dekat dalam. betul. Ya Allah, ibarat kita pun tak terbayang, macam tak terfikir di akal pun ada macam-macam gini punya kes. Yes, betul Ustaz. Ya Allah. Rasa macam tak percaya macam ni apa sih macam ya betul ni macam Betul. Tapi at the end of the day apa yang saya belajar adalah dorang cakap dengan saya apa pun ada tu yang kes yang bila dia dekat dalam penjara kakak ipar tolong jagakan kat luar. So kakak ipar pun dah anggap macam anak sendiri. Sampai keluarkan lawyer semua tau. So bila dia keluar daripada penjara, dia nak ambil balik anak dia, kakak dia boleh cakap macam ni. Ada 10K baru letak. Ada 10K letak 10K baru aku bagi anak kau balik. Hancurnya hati seorang ibu. Tapi at the end of the day, she admitted her fault. And also bila dia admitted tu, dia kata, saya yakin satu hari nanti anak saya patah balik dengan saya. And it's true lah. Selalunya bila anak-anak ni patah balik dengan mak dia, selalu bukannya nak ada, alhamdulillah lah, tapi kebanyakannya datang balik tu sebab anak dia dah buat hal macam tu. Kebanyakan dia lah. Faham. Tapi selalunya yang 50-50 lah tengok kes. Tapi ada yang kita tengok juga anak-anak ni yang take advantage dengan mak dia. Mak dia banyak mungkin baik sangat ke apa whatsoever. But apa pun dalam hidup yang saya belajar, yang saya dah go through apa pun pertama-tama sekali, kalaulah Allah berikan kita ibu yang toksik atau narsistik, atau ibu yang suka ungkit-ungkit, atau ibu yang suka cakap ulang-ulang-ulang, atau ibu yang suka sumpah-sumpah, atau ibu yang suka cakap buruk pasal kita, satu je, minta dengan Allah. Jangan putus, tu je. Dan satu lagi bila minta dengan Allah tu, kita letakkan boundaries untuk diri kita. Untuk diri kita, bukan hanya diri, tapi mental health kita perlu dijaga. Sebab itu dalam daruriyatul khams kita, dalam 5 basic things in Islam, 5 basic daily needs in Islam, yang perlu kita jaga adalah diri kita, akal kita. Betul. Sebab itu bila kita ada ibu-ibu macam ni, kita kena letak boundaries lah. If you, kalau betul tak boleh jumpa, tak boleh jumpa lah. Masuk je lah, transfer duit je lah. Tanya khabar through online je. So kalau kita jumpa, takut anak tu trip, that's it. Nak salah siapa? Sebab ni mental health, when we talk about mental health it's something, bukan benda yang satu saat kau boleh baik, tak boleh. Dia makan masa. Bila dia cakap makan masa, dia might be a lifer punya. Macam sepanjang hayat. Sepanjang hayat lah. Benda ni dia tak terus macam makan ubat terus hilang macam gitu. Macam mana you pergi MH ke, you buat apa pun, you pergi treatment dan sebagainya. Kadang-kadang kalau dia nak trip, dia trip je. Tak ada masalah. Kalau dia nak trip, dia trip je. That's the matter of this mental health. Sebab tu saya kata, anak-anak kat luar sana, atau ibu luar sana, kalau ada masalah macam ni, jangan diam lah. Yalah, kalau duduk diam kadang-kadang makin teruk. Kan? Ataupun selalu macam ni kan. Selalu bila orang cakap, tak apalah, tu kan mak. Baik buruk tu mak kita. Tu ayat biasa. Ayat biasa kan? Tu ayat biasa. Baik tu buruk, baik buruk tu mak kita. Betul, tak cakap tu bukan. Betul tak? Tadi kita tahu. Ketika zaman Sayyidina Umar, ada satu orang lelaki datang ke anak dekat Umar. Dia kata dengan Umar, wahai Umar, anak aku ni dia jahat dengan aku, anak aku ni derhaka dengan aku. Umar tak tanya apa anak dia buat. Umar tanya lelaki tu, apa yang kau dah buat dengan anak kau? Lepas tu bila lelaki tak berjawab kan, lepas tu Umar panggil anak tu lah. Dia kata Umar panggil anak tu, dia tanya apa jadi. Lepas tu dia cakap, kau tanya ayahku apa yang diberikan nama kepada aku. Oh macam itu Dia berikan nama aku yang tak baik, Umar. Dia kata macam tu. Tu satu, nama dah tak baik, maknanya dah tak baik. Dan dia selalu herdik aku. Dia selalu hina aku. Sedangkan aku anak dia. Jadi bila Umar cakap macam tu, bila Umar dengar macam tu, bila Umar cakap macam tu kan, dia pun cakap lah. Bila Umar cakap macam tu, terus dia cakap, okay, so kita nak kena. So Umar cakap lah, sebenarnya kau yang derhaka dulu pada anak kau. So orang tu cerita ke dia lah, sebab
Anak ni kan dilahirkan dalam keadaan kain putih. Yang mana Rasulullah kata anak ni lahir bagaikan kain putih. Ibu bapa yang mencorakkan kita. Mencorakkan yang macam mana ide kita nak corak dia, corak batik, corak tribes, corak apa. Macam corak apa? Macam corak. Tapi yang sebaiknya adalah ikut agama Islam. Cara ajaran didikan Islam. Yalah. Dan kita kena faham bila anak ni dilahirkan, amanah untuk ibu dan ayah mendidik bukan mengherdik. Mendidik bukan mengherdik. Kita kena ingat tu. Kita jangan fikir macam aku mak, aku boleh cakap apa pun. Aku lah lebih banyak makan garam daripada kau. Sebab tu kena kolesterol. Sebab tu kena darah tinggi sebab banyak makan garam. Faham tak? Faham. So at the end of the day, we need to tone down with our ego. There's a lot of children struggle dekat luar. Yalah. Yang mana mak lebihkan bapa. Percaya kata bapa lebih daripada anak. Macam kalau kita tengok cerita dalam keluarga itu. Hei Allah. Saya tak cerita. Anak cerita. Jangan buka cerita tu. Sebab cerita tu at the end of the day, kan, seorang ibu patut peka dengan keadaan anak. Yalah, betul. Jangan sampai anak tu dah keluar rumah, anak tu dah tak nak dengan dia, baru dia macam, kenapa anak aku macam ni, biadabnya, macam kurang ajarnya, anak aku dah tak sayang aku ke. You are asking something yang you dah tahu kebenaran tapi kau tak nak apa nak cakap tu, tak nak ke depan and tak nak berhadapan dengan benda tu. Susah. That's where kebanyakan masyarakat kita having this problem. Cinta seseorang tidak perlu untuk melebihi cinta kepada Allah SWT dan Rasul. Sebab tu kan bila comes to this kan, dia sangat related tau dengan siapa yang kau kahwin. Betul tak? Dengan siapa yang kau kahwin. Dan keturunan dia macam mana. Betul tak? So, saya tak katalah orang-orang yang Masya Allah mak dia baik. Kerana mak yang baik-baik macam ni pun ada juga dia punya kekurangan dia. Betul. Ada kala tu mak Masya Allah, tapi anak pula tabarakallah, astaghfirullah, betul tak? Kan? Macam-macam. So macam ada mak yang Masya Allah sediakan makan, sediakan apa. Yalah. So benda macam tu, tapi anak pula jadi anak kusazali. Ada kan? Ada. Tak ada. So sebab tu hidup dalam Islam, kita hidup dalam keadaan wasatiyah. Sangat Rasul dalam Islam menekankan hidup dalam keadaan sederhana. Anak tak boleh kita lebih-lebihkan dari sudut harta benda. Sebab itu kalau kita tengok anak ni didikan pertama adalah mengenal Allah itu siapa. Barulah bila dia kenal Allah, dia akan kenal diri. Awaluddin ma'rifatullah. Betul. So itulah cerita sedikit sebanyak Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Panjang lebar Ustazah cerita pasal mak hari ni. Saya tak perasan saya bercakap panjang macam ni. Minta izin minum air. Itulah. Dia straight je Ustazah. Tu. Masya Allah. Kita tak marah. Tapi sebab memang, yelah, ini satu topik yang sangat-sangat panggil apa. Mungkin sensitif untuk orang-orang dekat luar sana. Sebab bagi dia macam, it's a taboo to talk about mothers yang kirakan in a way macam Ustaz cakap tu, ada yang bertindak agresif, ada yang very panggil apa, yalah macam ibu dari neraka lah kononnya, macam gitu kan. Dan benda ni memang berlaku, tapi disebabkan kita ada this mentality, kita anak, kita nak kena selalu hormat mak. So in the end benda tu tak diceritakan, dan ibu-ibu pun bebas melakukan apa saja mereka maukan, walhal perkara itu adalah perkara yang salah. Kan? Macam ada satu cerita Ustaz Ini cerita dia juga. Ada satu kawan saya lah. Mak dia tipu dia daripada dia kecil sampai dia besar, sampai umur dia 12 tahun, tak dapat IC. Kesiannya. So bila anak dia tanya mana IC, tak ada IC, kawan-kawan ada IC. Apa itu ibu macam tu ke ibu yang baik? Yalah. At the end of the day, siapa yang kasihnya tercala? Kan? Ibu ke anak? Anak lah. Sebab bila mak dia kata, tak ada je. Ibu simpankan. Dia dapat tahu, anak ni dalam keadaan sebagai pendatang haram, merasa apa? Ya Allah, ni memang cubaan lah. Tapi, bila seseorang anak itu, bila dia go through dengan dalam keadaan dia tahu siapa Tuhan dia, dan dia kenal siapa Allah, and dia go through dengan resilient,
yakin perjalanan hidup dia Allah aturkan dengan cantik. So tak semestinya bila kita ada keluarga yang porak-peranda ataupun pecah belah, jangan kita fikir, oh keluarga aku macam ni, yelah aku pun ikut. No. Orang kata, takdir, Allah dah jadikan aku macam ini, Allah dah letak aku dalam keluarga macam ni. Kalau mak kita jahat, kita pun nak jadi jahat. No. Kira kalau mak kita tak baik, kita pun kena jadi tak baik ke? Tidak. Sebab itu Allah ciptakan kita ada akal. Betul. Jangan kita ikut meluru kan, membabi buta sebab dia kata mak suruh buat macam ni kot. Betul. Dalam cerita daripada rahim yang sama, dalam situ pun satu drama Ustaz. Ustaz tak payah tengok. Confirm Ustaz tak suka. Cerita-cerita kat Malaysia ni sekarang Ustaz tak boleh. makin cerita keluarga itu je dia boleh mengamuk. Dia mengamuk, dia macam tau, dia gini tau. Padahal member tengah main game. Ni game kat sini, kepala dia toleh kat situ tengok TV dia gini. Apa ni? So kita yang tengah tengok tak emosi, dia yang emosi. Masya Allah. Betul. Memang next level. Cerita yang daripada rahim yang sama, itu daripada cerita betul Subhanallah, daripada rahim yang sama. Maksudnya dari rahim ibu yang sama tapi ayah yang berbeza. Dan at the end of the day, macam tadi saya kata lah, anak tu tak dapat buatkan IC sebab anak luar nikah dan sebagainya. Macam mana anak tu nak sustain hidup kalau mak dia mati satu hari? Betul. So, kena ingat ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ceramah pula Masya Allah. Dah terbiasa. Tak maaf Dia macam ni ibu-ibu macam ni. Kita lupa bila kita hidup, ibu masih hidup, kita memang doakan untuk anak kita ketika kita hidup. Tapi kita lupa, kita perlukan doa anak kita bila kita dah mati. Masya Allah. Tu quote of the day Masya Allah. Betul. Ustaz tak pernah nampak aku dalam version yang macam ni. Betul lah. Alhamdulillah, disebabkan kita punya podcast hari ni, kita dapatlah versi ustazah yang... Ya, sebab kita ingat hadis Rasulullah SAW. Matinya Bani Adam, anak keturunan Bani Adam. Kan? Terputus semua amalan kecuali 3. Apa dia? Cuba kita ingat sesama. Yang pertama adalah sedekah. Sedekah jariah. Lepas tu? Kemudian yang kedua? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Tak kira lah awak share resipi asam pedas. Lepas tu bila awak meninggal, orang tu tetap pakai resipi awak. Itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa daripada anak yang saleh dan salihah. Takkanlah kau nak tinggalkan anak kau dalam keadaan anak kau tu dimurkai oleh Allah SWT. Takkanlah satu anak tu, tak adalah mak dia mati tu dia relax, tak nangis, tak apa. Yalah, betul. Pastinya akan sedih, pastinya akan mengalirkan air. Kerana apa? Dia datang daripada rahim seorang yang bernama ibu. Teringat lagu tu Tapi kita buka lagu Liza masa tu Ustaz. Apakah sebenarnya macam semua orang Ustazah kenapa buka lagu macam tu mak gajah pun nangis Masya Allah. Kalau tengok video tu pun sama tapi inilah satu benda yang kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang hayat. Masya Allah, betul. Sebab seorang anak tu bila dilahirkan, daripada awal lahir sampailah ke akhir hayatnya, dia adalah ibu yang sama. Yes, betul. Masya Allah, So macam gitulah. At the end of the day, diri kita juga. Yalah, betul. Tapi itulah, memang kita nak ceritakan tentang perubahan seseorang tu. Kan memang manusia ni tak sempurna. Sebab kata dalam nasyid tu, orang kata iman ni tak dapat diwarisi. Kan, betul tak? Walaupun kadang-kadang ibunya baik, anak dia mungkin jadi tak baik. Ada juga yang ibunya tak baik tapi anaknya jadi baik pun ada juga. Ini semua orang cakap. Okay, kalau kita tengok cerita kisah Nabi Allah. Betul. Kisah-kisah Nabi banyak sebenarnya. Banyak yang kita boleh ambilkan pengajaran. Kenapa? Kalau kita tengok, berapa banyak di kalangan para isteri Nabi yang betul-betul ikut jejak Rasul. Betul. Yang betul-betul ikut Nabi masuk syurga. Betul. Dan kalau kita tengok dari sudut, kita tengok hikmah dia. Contoh cerita pasal Nabi Nuh AS. Anak ikut siapa? Anak ikut mak. Kenapa anak ikut mak? Kan, kenapa tak ikut bapak? Sebab ibu adalah pengaruh besar dalam hidup. Masya Allah. Sebab itu kita jangan sesekali kita tak boleh nak fikir mana yang baik dan mana yang buruk. Sebab bila ibu kau guna kuasa dia, aku mak kau kena ikut.
Huish. Macam Sedangkan pernah benda, dengar ayat tu. sedangkan benda tu apa? Sedangkan benda tu Allah murka, Allah tak suka, Allah benci. Tapi bila kita ikut mak kita yang salah, kita jadi salah tak? Betul. Sebab tu berapa banyak cerita para Nabi Allah kalau kita tengok. Berapa banyak yang tak, memang semua, hatta Rasulullah SAW punya family sendiri pun tak ada yang sempurna. Betul. Betul lah. Orang sebaik-baik Rasulullah ataupun banyak Diuji cabaran-cabaran oleh daripada family dia sendiri family juga. sendiri. So, dekat dalam hidup kita, orang yang paling akan menyakiti kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Sebab itu saya kata tadi, jangan kita melebihi cinta kepada manusia, lebih cinta kita daripada Nabi. Sang Pencipta Betul. dan Rasulullah Allah SAW. dan Rasulullah. Masya Allah. Wah. Saya rasa itu dah boleh summarize lah kita punya podcast hari ni. Risau nanti Ustazah cerita lagi, nanti kan kita tak habis. Takut juga, takut sampai besok pagi. Sampai besok pagi. Ustazah boleh cerita ni. Dia cerita banyak, 5 tahun punya cerita ni. Ya Allah. So ni baru a glimpse lah. Sedikit sebanyak je baru yang Ustazah nak kongsikan. Dan Alhamdulillah saya rasa hari ni kita banyak lah juga belajar perkara-perkara yang menarik. Kan pengalaman-pengalaman orang. Kadang-kadang mungkin bila kita dengar-dengar cerita macam gini, kita selalu rasa macam, ya aku ni lah yang paling berat ujian kita. Tapi bila kita dengar kan, ada orang-orang yang ujiannya macam gini, kita terus bersyukur kepada Allah Taala yang katakan, ya Allah, Alhamdulillah kau uji aku macam gini aja. Sebab agaknya kalau Allah uji kita macam orang tu, aku mungkin tak tahan. Aku mungkin akan lagi jauh daripada-mu ya Allah. Maka dengan itu kita sebenarnya nak kena banyakkan bersyukur kepada Allah Taala yang mana Allah Taala tu dah memberikan kita ujian tu yang semampu dan setaraf dengan diri kita. Kan? Betul lah. Sebab macam ni? Dia cakap asal mak kan. Dia tu tersentuh tau. Sebab kenapa saya kata macam tu? Sebab kadang-kadang mak kita sendiri tak tahu perbuatan dia tu menjadi penyebab anak dia jadi trauma. Macam tu. Banyak anak-anak macam tu. And one of my client cerita dia sangat sedih sampai saya rasa kalau ingat balik saya nangis. Jadi ini last story last Sebab story. kenapa Ustaz? Sebab she came to the mosque dalam keadaan dia tengah anxiety. Tapi dia berani tau nak datang jumpa. And bila dia cerita, pasal mak dia kata apa tau? Mak saya takut nak jumpa mak saya, dia kata. Saya kata kenapa? Dia kata mak saya torture saya guna agama. Torture guna agama. Macam mana tu Ustazah? Oh, imagine bila anak tu nak pergi sekolah, mak cakap yang bukan-bukan. One of them. Contoh ada bagi sentence kan. Bila anak nak pergi sekolah tu, bila anak nak salam, mak dia cakap macam ni. Aku doa kau tak selamat dunia akhirat. Uish. Ya Allah. At that moment, apa anak tu rasa? Kan? Anak tu mesti rasa macam, offer pergi sekolah dia frust. Itu satu. Yang nombor dua, mak dia boleh cakap macam ni. Selagi aku tak dengar suara kau sampai dekat dapur baca surah ini kuat-kuat, kau jangan makan. Jangan makan. Kita tak boleh makan langsung sampai habis baca surah tu lah. Sampai mak dia dengar suara dia daripada bilik sampai ke dapur. Uish. And she go through this severe anxiety. Bila dia nampak telefon tu, mak dia call, dia boleh jatuhkan telefon tu lah. Dia cakap, saya jadi takut nak berbual dengan mak saya. Saya jadi takut nak jumpa dengan mak saya. Masya Allah. Then we do intervention. Alhamdulillah, we do intervention. I have to, create a lot of talk dengan dia. Stemai tisu. Ustazah nak Tak nangis pun. Mata dah berair. So, bila Alhamdulillah 6 months solid she go through session with me. Alhamdulillah sekarang dah berani keluar rumah, dah boleh jumpa mak dia, dah meridai lah. Sebab dia selalu anggap yang mak dia adalah hamba Allah. Tapi ada anak-anak masih sampai hari ni susah, trauma nak jumpa mak dia. Sebab apa? Kasih yang tercela. Masya Allah. Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lam bissawab. Yalah, The betul. best.
Yalah, betul-betul. Sebenarnya memang apa, kirakan to sum it out lah kan. Mm-mm. Yang semua orang-orang yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, termasuklah ibu kita, ayah kita, ataupun mungkin untuk para ibu dan bapa di kat sana, mungkin anak-anak kita kan, ataupun mungkin dah ada cucu kita, mungkin walaupun orang-orang ini orang-orang yang dekat yang kita selalu mengharapkan yang terbaik daripada mereka, Betul. tapi kita kena selalu ingat yang Allah itulah yang maha sempurna. Sebab kalau kita terlalu berharap kepada manusia, kita pasti akan dikecewakan. Ya, Tapi betul. at the same time juga, kita nak kena ingatlah dalam apa-apa situasi sekalipun, Allah Ta'ala cuma memerintahkan kita wabirrul walidaini ihsana. Yang mana kita harus berbuat baik sahaja. Dan berbuat baik tu kirakan kita bercakap dengan baik. Walaupun ibu ibu bapa kita mungkin cakap dengan bahasa kesat, kita cakap sahaja dengan baik, kita layankan dengan baik, dan selebihnya tu kita serahkan kepada Allah Taala. Kita doakan yang baik-baik, mudah-mudahan satu hari nanti mereka mungkin berubah daripada ibu dari neraka menjadi ibu daripada syurga. InsyaAllah kita doakan semoga Allah SWT itu menjadikan kita di kalangan hamba-hamba yang bukan mentaati tetapi berbuat baik kepada ibu bapa kita, dan mudah-mudahan ibu bapa kita itu jugalah yang telah melahirkan kita ini. Kita doakan buat mereka agar kita ini sebagai anak mampu memberi syafaat buat mereka. Amin. Dan menjadikan mereka sebagai ahli syurga bersama-sama dengan kita nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, jadi kita pun dah selesai kita punya podcast untuk hari ini. Terima kasih juga kepada sesiapa yang baru sahaja join in kita punya session. Ada banyak juga yang baru join in tadi yang ada kasih salam. Maaf tak sempat nak menjawab salamnya. Kita menjawab secara keseluruhan lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih untuk mereka yang semua kongsikan semua gift-gift dekat kita. Semoga Allah SWT memberkati segala gift-gift yang telah diberikan, meluaskan rezekinya dan memudahkan segala urusannya dunia dan akhirat, insya-Allah. Dengan itu dengan untuk itu podcast lah mau untuk podcast. Dengan itu kita akhiri podcast kita dengan tasbih. Tasbih kafarah. Bolehlah. Kan kita bolehlah kita akhiri podcast kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin.